Kita tak boleh lagi diadu domba, diugut setiap masa dan ketikanya. Hari ini mereka berkata untuk bersama, esok mereka kata mereka nak tanding semua. Hari ini mereka hormat kepada pimpinan kita, mereka setuju dengan pandangan bersama, lusa mereka memungkiri janji mereka. Datuk Seri, 1 minit lagi. Jadi apa semua ini? Maknanya kita balik, kita kerja, boleh? Pastikan jentera di setiap don terus bekerja. Tak kira di mana kita berada. Tak kira di mana kita berada di Kelantan sampai ke Johor. Dan saya yakin Johor akan lebih bersedia. Saya yakin juga hari ini ramai rakan-rakan daripada Negeri Sembilan yang hadir. Mana Negeri Sembilan? Nampak semua Negeri Sembilan. Semua sayang Negeri Sembilan. Betul. Kita akan pertahankan Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Kita baik. Sebelum pilihan raya kita serah 1 don yang kita menang untuk mereka. Inilah penghormatan kita kepada mereka. Bagi 1 don menang untuk mereka bertanding. Dan mereka menang. Tiba-tiba mereka hianati kita.